Saving versus invest. Dekat Malaysia ni, mana satu yang lebih penting? Jawapannya, dua-dua penting. Tetapi ikut turutan. Jom kita tengok. Saving, invest. Tujuan saving ada 3. Untuk simpanan, untuk kecemasan dan untuk persaraan. Investment pula tujuan dia adalah untuk kembangkan duit. Saving, risikonya rendah. Investment, risikonya ada rendah, ada sederhana dan ada juga tinggi. Bergantung kepada pilihan masing-masing. Saving, returnnya rendah kalau anda letak dekat dalam fixed deposit. Tapi, tiada langsung kalau anda biarkan saja dekat akaun simpanan. Investment pula ada potensi untuk bagi pulangan yang tinggi. Last but not least, saving, akses kepada duit itu mudah, senang. Just cucuk ATM card, boleh keluar duit. Tetapi, akses kepada investment adalah terhad. Terutamanya jika pelaburan yang anda laburkan, contohnya saham, tengah rugi. Tak digalakkan untuk keluarkan. So, anda kena ada saving dulu. Kemudian, duit lebihan itu barulah anda invest dan kembangkan duit tersebut. Sebab saving bagi anda stability, investment bagi anda growth. Anda kena ada dua-dua ini. Komen trust kalau anda nak tahu cara invest untuk dapatkan pulangan yang tinggi supaya duit anda terus grow.